Selamat pagi. So alright guys, hari ni adalah hari kedua aku berada di Jakarta. Aku bangun pagi, buka tingkap, tengok pemandangan, pakai kasut, buka pintu. Lepas tu kita terus menuju jalan kaki pergi ke lift. Macam biasa pergi kat lift, tekan tingkat yang kita nak pergi, tutup. Lepas tu kita turun makan breakfast dekat hotel ni. Lepas tu kita keluar, apa lagi kita ambil lah ojek. Sedar-sedar kita dah sampai dekat Tanah Abang. Hidup ini lampau random. Jujur dan terus terang, Dik, ni bukan dunia abang. Tak menguit engkau Aman-daman kau. Dah shopping, jom pergi makan. Banyakkan lauk dia serve, tapi sebenarnya kita kena pilih apa yang kita nak je. Ni yang kita orang pilih, ni yang kita orang tak nak, letak tepi. Nanti kena kira naya. Iya, yang tadi kelewatan ke atas. Daerah pusat. Kita pergi beli buah dulu, nak melawat orang sakit, iaitu kawan mak aku. Belakang aku ni masjid. Dah selesai dah kita melawat Pak Alwi. Semoga Pak Alwi sihat selalu. Korang semua doakan Pak Alwi supaya sihat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Malam pun menjelma, kita makan malam dulu. Makan ayam Garuda. Selesai dah kita pergi makan. Sekarang kita nak balik jalan kaki pergi ke hotel. So guys, jangan lupa follow aku untuk next 45 vlog yang akan datang. Bye. Selamat malam.